Okay, kita berada dalam semester 3 STPM Sejarah Malaysia. Okay, bahagian A dalam tema yang keempat. Okay, tema keempat adalah berkaitan dengan pengisian kemerdekaan. Dalam tema ni, apa yang kita akan lihat ialah perhubungan luar, di mana ada dua bahagian penting calon peperiksaan perlu kuasai, iaitu yang pertama mengenal pasti asas-asas dasar luar negara, di mana dalam kelas yang lepas ataupun dalam video yang lepas telah diterangkan dengan terperincinya seboleh-bolehnya. Asas-asas di sini merujuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan negara kita dengan sesebuah negara yang lain. Boleh faham para pelajar? Hari ini kita akan lihat membincangkan penglibatan Malaysia dalam organisasi antarabangsa. Sebab hubungan luar Malaysia boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu bilateral dan multilateral. Okey, bilateral ialah hubungan terus dengan sesebuah negara. Kalau kita nak lihat satu demi satu negara, bagaimanakah hubungan kita dengan satu demi satu negara adalah sesuatu yang rumit untuk kamu bacakan dan fahamkan. Okey, akan tetapi hubungan multilateral ialah melalui pertubuhan keanggotaan dalam sesuatu pertubuhan seperti Commonwealth, United Nations, ASEAN, NAM ataupun Non-Aligned Movement atau dalam bahasa Melayunya Pergerakan Negara Berkecuali, dan Pertubuhan Persidangan Islam OIC. Okey, hari ini kita akan lihat satu demi satu peranan kita atau penglibatan kita dalam organisasi antarabangsa ini. Boleh para pelajar? Okey, kita lihat Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa. Okey, Commonwealth, yang pertama sekali kita lihat Commonwealth. Commonwealth ini ditubuhkan pada tahun 1931. Okey, maksudnya sebelum kita mengecapi kemerdekaan atau taraf berkerajaan sendiri lagi, satu pertubuhan yang dikenali sebagai Commonwealth sudah pun diwujudkan. Jadi kita perlu faham, kita perlu tahu kenapa, apakah fungsi atau tujuan badan ini diwujudkan atau organisasi atau pertubuhan ini diwujudkan. Okey, dan siapa yang boleh jadi anggota negara Commonwealth? Keistimewaannya atau persamaan kepada keanggotaan Commonwealth adalah satu yang ketara. Apa dia? Anggota negara Commonwealth merupakan negara bekas tanah jajahan Britain. Boleh faham? Okey, bekas tanah jajahan Britain. Maksudnya, kalau ada saja negara itu dalam keanggotaan Commonwealth, tak payah kamu fikir banyak, negara itu adalah bekas atau pernah dijajah oleh negara Britain. Boleh faham para pelajar? Boleh faham tak? Sebabnya, okey, sebabnya Britain telah menjajah, okey, Britain telah menjajah hampir 2/3 negara-negara dunia ni, ya. Okey. Dan persamaan yang kedua, satu negara tanah jajahan, yang kedua pula mesti negara itu kini sudah merdeka. Kalau dia masih lagi dijajah, dia tak boleh masuk Commonwealth. Dia pernah dijajah oleh Britain dan kini sudah merdeka. Boleh faham? Okey. Yang kedua, keanggotaannya terdiri daripada 54 buah negara. Sama ada negara maju
ataupun negara sedang membangun. Sekretariat Commonwealth ditubuhkan pada tahun 1965 beribu pejabat di London. Walaupun tahun 1931 sudah wujud pertubuhan ini, tetapi tahun 1965 barulah dia ada office dengan sekretariat dia di mana? Di mana? Di London. Bagus. Matlamatnya membina semangat setia kawan dan mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Okey? Boleh faham? Kenapa negara Commonwealth atau keanggotaan Commonwealth diwujudkan? Tujuan utamanya membina semangat setia kawan di kalangan negara-negara jajahan Britain. Okey. Yang kedua ialah untuk memastikan satu pertalian hubungan di antara Britain, iaitu yang pernah menjajah negara-negara ini, dengan bekas tanah jajahannya tidak terputus begitu sahaja. Boleh faham tak? Walaupun semua negara ini kini sudah merdeka, namun begitu pertalian itu Britain merasakan perlu wujud. Sebab itu diwujudkan sebuah negara Commonwealth. Macam kamu, katakan ada 5 atau 6 orang adik-beradik. Semuanya dah keluar daripada Lenggong. Sudah berhijrah, duduk di Australia, Kanada, Afrika dan sebagainya. Contohnya. Okey? Dah 20-30 tahun. Okey? At least kamu perlu masih wujudkan satu pertalian di kampung halaman kamu, betul? Di mana kamu membesar. Okey, sekurang-kurangnya apa jua yang berlaku, setiap raya kamu akan balik ke kampung. Itu wujud pertalian. Macam tu juga Britain merasakan perlu wujud pertalian tersebut dengan bekas tanah jajahan dia. Dan pertalian ini akan wujud atas dasar setia kawan, bukan sebagai bos dengan anak buah dan sebagainya. Boleh faham? Seterusnya, selepas merdeka, negara Commonwealth membantu Malaysia memelihara keamanan dan kedaulatan negara dalam menyekat perjuangan Parti Komunis Malaya. Sebab semangat inilah, kemudian tahun 1957 kita sudah mencapai kemerdekaan, betul? Dan Malaysia masih lagi memerangi komunis dan darurat masih lagi berlangsung. Waktu ni tentera kita masih lagi muda, tidak terlatih ataupun kurang pendedahan dan sebagainya dan kurang cukup. Okey, anggota-anggota negara Commonwealth ataupun negara-negara anggota Commonwealth ini membantu kita dalam memelihara keamanan yang digugat atau diancam oleh tindak tanduk Parti Komunis Malaya. Jadi tentera-tentera Commonwealth datang duduk di Malaysia. Boleh faham? Boleh faham tak? Bagus. Buktinya, perjanjian pertahanan dengan Britain, Australia dan New Zealand. Okey. Wujud satu perjanjian pertahanan dengan Britain, Australia dan New Zealand. Semua ni adalah bekas atau semua ni adalah anggota Commonwealth. Di mana negara-negara ini menjanjikan bantuan jika diserang oleh mana-mana pihak. Maksudnya negara-negara ini akan turun memihak dan membantu Malaysia sekiranya kita diserang oleh mana-mana pihak. Okey, dan tentera negara Commonwealth juga turut memberi bantuan ketika kita menghadapi konfrontasi dengan Indonesia apabila Indonesia tidak puas hati dengan gagasan Malaysia. Seterusnya, faedah menyertai Commonwealth. Apakah yang Malaysia dapat? Apakah negara kita dapat apabila menyertai Commonwealth?
Bila kamu menyertai sesuatu persatuan dan sebagainya, mesti kamu fikir apa yang saya akan dapat, betul? Betul? Bukannya kamu masuk sebab apa yang saya boleh menyumbang kepada persatuan itu, ada tak? Munirah. Tak ada apa benefit yang saya akan perolehi. Jadi Malaysia memperolehi banyak juga manfaat. Yang pertama sekali, mendapat bantuan pertahanan. Okey, daripada negara-negara Commonwealth. Bantuan apa? Pertahanan daripada siapa? Negara-negara Commonwealth dalam menyekat perjuangan PKM, iaitu Parti Komunis Malaya. Okey. Yang kedua, Malaysia membuat perjanjian dengan siapa? Britain, Australia dan New Zealand yang disebut tadi. Di mana negara ini menjanjikan apa? Bantuan sekiranya diserang oleh mana-mana pihak. Dan bantuan ini kita dapat ketika menghadapi konfrontasi. Okey. Yang seterusnya, mengadakan kerjasama pertahanan dengan negara Commonwealth dan kita mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth. COGM. CHOGM. COGM ni akan diadakan setiap 2 tahun. Okey, negara akan bergilir-gilir menganjurkan COGM dan Malaysia juga pernah menjadi tuan rumah untuk COGM. Dan juga kita pernah juga menganjurkan Sukan Kuala Lumpur ataupun kita panggilnya sebagai Sukan Commonwealth tahun 98. Mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth COGM memberi ruang untuk Malaysia membincangkan hal-hal demi kepentingan bersama. Okey? Dapat para pelajar? Okey. Jadi kita teruskan. Tahun 1989. Okey. Tahun berapa? 1989. Kamu dah lahir belum? Belum. Okey. Kamu lahir tahun berapa? 94. Lebih kurang 5 tahun sebelum kamu lahir. Okey. Kita telah menjadi tuan rumah dalam mesyuarat COGM. Okey. Semua ketua-ketua kerajaan, Perdana Menteri, Presiden daripada semua negara ini akan turun duduk di Kuala Lumpur, boleh faham? Ke Malaysia. Dan benda ni akan bergilir. Dalam mesyuarat COGM tersebut, ada beberapa perkara yang telah dicapai dan boleh dikatakan kejayaan juga. Salah satunya yang sangat penting ialah Deklarasi Langkawi. Apa dia? Deklarasi Langkawi. Deklarasi ialah semua negara anggota Commonwealth akan dalam sebulat suara mengambil keputusan untuk membuat atau tidak membuat sesuatu perkara. Deklarasi, committed, boleh faham? Jadi deklarasi Langkawi ini adalah berkaitan dengan apa? Takkan dalam bahasa Melayu atau pengajian am tak belajar? Dia berkaitan dengan apa? Ia adalah berkaitan dengan alam sekitar dan pencemaran, di mana semua negara anggota Commonwealth dalam Deklarasi Langkawi telah bersepakat untuk mengawal dan mengatasi masalah pencemaran. Jadi semua negara-negara anggota Commonwealth ini, okey, semua negara-negara anggota Commonwealth ini, mereka di mana mereka berpakat atau sebulat suara untuk committed dalam mencegah dan mengawal pencemaran. Seterusnya, okey,
Seterusnya, memberi peluang untuk menyuarakan penentangan terhadap dasar apartheid. Okey, Malaysia juga telah menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap dasar apartheid. Cikgu dah terangkan dalam kelas yang lepas apa itu dasar apartheid. Iaitu satu dasar yang diamalkan di mana? Afrika Selatan, bukan Afrika sahaja, di Afrika Selatan, di mana kaum kulit putih menjalankan diskriminasi terhadap kaum kulit hitam. Diskriminasi ini dijalankan secara rasmi dalam dasar kerajaan, boleh faham? Yang menyalahgunakan hak asasi manusia. Seterusnya, ekspor Malaysia ke negara Commonwealth, terutamanya Britain, dikenakan cukai yang rendah, tetapi keistimewaan ini ditarik balik selepas Britain menjadi anggota Pertubuhan Kesatuan Eropah. Okey. Dapat? Siapa tak faham, angkat tangan. Okey, kita teruskan. Okey. Di mana bila Malaysia menyertai negara Commonwealth ni, apa yang kita dapat ialah cukai yang rendah. Maksudnya barang daripada Malaysia masuk ke negara Britain dikenakan cukai yang rendah. Maksudnya harga akan jadi lebih murah, betul? Boleh faham tak? Okey. Yang ni akan menyebabkan barang kita laku di negara Britain dan dalam erti kata lain, pengeluaran kita boleh meningkat sebab adanya permintaan. Akan tetapi, keistimewaan ini hari ini tak wujud. Kenapa tak wujud? Apabila Britain sudah masuk ke Kesatuan Eropah, European Union yang menggunakan mata wang Euro. Jadi syarat-syarat dalam keanggotaan European Union tidak membolehkan cukai yang rendah diberi kepada Malaysia. Okey, yang tu untuk pengetahuan kamu sajalah. Yang penting ialah wujud sedikit keistimewaan. Seterusnya, okey. Seterusnya, rancangan Colombo. Pertama kita lihat deklarasi Langkawi, betul? Yang kedua kita lihat menyuarakan penentangan terhadap dasar apartheid. Yang ketiga kita dapat cukai yang rendah. Yang keempat, rancangan Colombo. Okey, menerusi rancangan Colombo, COLOMBO ni, kita mendapat manfaat apabila rancangan ini memberi ruang kepada rakyat tempatan mendapat latihan teknikal dan melalui beasiswa dalam bidang pendidikan. Jadi okey. Dan akhir sekali, manfaat yang seterusnya ialah berkaitan dengan kita berjaya menganjurkan Sukan Commonwealth 1998 ataupun kita panggil KL98. Kamu cubalah tekan kat Google search dengan logo-logonya, semuanya akan ada. Okey. Okey. Yang ini satu kejayaan besar sebab Sukan Commonwealth merupakan sukan yang kedua terbesar di dunia selepas Sukan Olimpik. Dan kita menganjurkannya dengan meriah dan cemerlang ketika pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Untuk pengetahuan kamu, waktu ini negara kita sedang berada dalam krisis ekonomi tahun 1997 dan juga krisis politik akibat pemecatan Timbalan Perdana Menteri kedua, Timbalan Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Anwar
Ibrahim. Dalam keadaan yang macam tu, kita dengan cemerlangnya berjaya menghancurkan sukan Commonwealth yang merupakan sukan yang berprestij selepas sukan Olimpik. Okey, dapat? Okey, seterusnya kita masuk ke keanggotaan ataupun fungsi negara kita dalam keanggotaan negara Commonwealth pertubuhan lain, iaitu apa dia selepas Commonwealth? Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Okey, kita lihat fungsi kita dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Okey. Bila PBB ditubuhkan, PBB juga dikenali sebagai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga sebagai United Nation ataupun kadang-kadang dipanggil UN. Okey. UN itu PBB lah. Okey, dalam bahasa Melayunya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jangan pergi kata PBBS pula. Ada bersatu tu. PBB. United Nation dalam bahasa Inggeris atau UN. Okey, PBB ni ditubuhkan secara rasmi tahun 1945, iaitu selepas tamatnya ataupun tahun-tahun Perang Dunia Kedua tamat. Okey. Ibu pejabat PBB pada peringkat awal ataupun yang asal berada di San Francisco. San Francisco terletak di negara mana? Jangan sebut Mexico pula sebab ada Francisco macam tu. Kat negara Amerika Syarikat. Hari ini, ibu pejabat PBB terletak di mana? Kalau kamu tak boleh jawab, maksudnya kamu memang cemerlang lah dengan pelbagai pengetahuan am. Di mana? Di Indonesia? Di New York. Juga Amerika Syarikat. Di New York. Tahun 1946 dipindahkan ke situ. Okey. Peringkat awal. Pada peringkat awal, PBB ini dianggotai oleh 51 buah anggota ataupun 51 buah negara. Hari ini, jumlahnya melebihi 200. Tapi untuk sukatan kamu, menjelang sampai tahun 2000, jumlah anggotanya ialah 189 buah negara. Merupakan anggota negara PBB berapa? 189. Satu pertubuhan yang paling besar setakat ini. PBB. Okey. Negara anggota perlu akur dengan piagam PBB. Okey. Macam kamu masuk ke sekolah. Sekolah kamu ada piagam pelanggan ataupun peraturan dia, betul? Di mana kamu kena akur. Macam tu juga siapa nak jadi negara anggota PBB, dia kena akur dengan piagam yang ditetapkan oleh PBB, iaitu satu perjanjian antara bangsa yang menggariskan prinsip-prinsip asas hubungan antara bangsa. Okey. Satu prinsip yang asas yang penting. Asas tu basic. Kalau basic itu pun kamu tak boleh temui. Macam satu kelayakan asas untuk mohon IPTA ialah lulus pengajian am. Kalau asas itu pun tak boleh kamu capai, maksudnya jangan isi borang U. Okey, syarat utama macam tu, asas saja. Lepas tu dah isi bukannya boleh masuk universiti, betul? Kadang-kadang kena ada kelayakan-kelayakan tertentu, tapi biarlah asas tu ada.
Okey. Terdapat 4 matlamat piagam PBB. Berapa? 4. Okey, kita lihat keempat-empat matlamat piagam PBB. Yang pertama, sebab matlamat piagam PBB ialah kenapa PBB ini ditubuhkan. Okey, kamu takkan tubuhkan satu persatuan sebab kamu nak adakan satu persatuan. Dia mesti ada objektif untuk dicapai. Tujuan satu-satu pertubuhan itu diwujudkan. Yang itulah yang dijadikannya sebagai piagam. Okey, yang pertama, salah satu piagamnya ialah ingin menjamin keamanan dan keselamatan dunia. Apa dia? Menjamin keamanan dan keselamatan dunia. Sebabnya, sebelum ni dah wujud Perang Dunia Pertama, kemudian Perang Dunia Kedua. Perkara tak boleh berlanjutan. Perang Dunia Ketiga, Keempat dan sebagainya. Dunia memerlukan keamanan. Jadi dirasakan perlu satu badan antarabangsa yang kuat di masa-masa akan datang untuk menjadi perantara di antara negara-negara ini. Kalau esok wujud sebarang konflik, mereka boleh mententeramkan keadaan atau menyelesaikan konflik tersebut. Boleh faham para pelajar? Okey, sebab tu PBB diwujudkan dan hari ini walaupun PBB sudah wujud lama, boleh dikatakan satu pencapaian juga sebab kita berjaya setakat ini mengelakkan atau kita berjaya mencegah dari berlakunya Perang Dunia yang ketiga. Okey, berhenti setakat yang kedua. Okey, tapi Perang Dunia yang ketiga akan berlaku atau tidak, masa akan datang yang akan tentukan. Okey, Perang Dunia Kedua itu pun dah cukup membawa kebinasaan. Okey, bermula di Eropah dan berakhir di Asia. 2 butir bom yang paling kuat digugurkan di Hiroshima dan Nagasaki. Okey. Yang kedua, piagam yang kedua ialah menggalakkan hubungan berbaik-baik antara negara anggota. Hubungan berbaik-baik antara negara anggota. Okey, mungkin kita wujud dalam satu keadaan yang konflik, tetapi PBB cuba memainkan peranan sebagai perantara dalam mewujudkan keamanan di sini ya. Jadi dia akan cuba menggalakkan hubungan yang baik. Okey. Bekerjasama, piagam yang ketiga. Bekerjasama menyelesaikan masalah antarabangsa dan melindungi hak asasi manusia. Tengok bekerjasama menyelesaikan apa? Masalah antarabangsa dan melindungi hak asasi manusia tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit. Okey. Jadi sekarang kebanyakan konflik antara dua negara yang tak dapat diselesaikan biasanya akan pergi ke mahkamah dunia. Okey. Dan kalau ada negara yang melanggar hak asasi, biasanya kita akan keluarkan daripada keanggotaan PBB, boleh faham? Bila dikeluarkan, maksudnya apa yang akan berlaku? Negara-negara anggota lain tidak akan mengadakan hubungan dengan negara tersebut. Boleh faham tak? Bila tak jalin hubungan dengan negara tersebut, bayangkan 189 buah negara tak menjalin sebarang hubungan. Maksudnya ekonomi negara tersebut boleh terjejas teruk. Okey, mau tidak mau negara-negara dalam anggota PBB akan cuba memenuhi prinsip asas piagam PBB. Okey,
Dan piagam yang ketiga dalam PBB ialah untuk menjadikan pusat bagi mengharmonikan tindakan negara-negara anggota. Tengok, pusat bagi mengharmonikan, iaitu dia menjadi badan pendamai kalau wujud konflik di kalangan negara anggota. Okey, ada sebarang soalan para pelajar? Okey, jadi sekarang kita lihat peranan kita, peranan Malaysia dalam PBB. Okey, tadi dalam Commonwealth kita lihat 4 peranan, betul? Hari ini kita lihat peranan Malaysia dalam PBB macam mana. Okey, yang pertama, membantu menyelesaikan konflik antarabangsa. Malaysia juga merupakan sebahagian daripada negara yang terlibat dan diberi kepercayaan dalam menyelesaikan konflik antarabangsa. Contohnya, Malaysia telah menghantar pasukan pendamai PBB. Kita masuk dalam pasukan pendamai PBB di Kongo, CONGO, Kongo pada tahun 1960. Tujuan kita hantar ialah bagi menamatkan perang saudara di Kongo. Ini tahun berapa? 1960. Kita telah menghantar pasukan pendamai PBB. Seterusnya, kita juga telah mewakili pasukan pengaman PBB. Ke Namibia, Namibia, Namibia tahun 1989. Untuk apa? Untuk membantu negara itu mencapai kemerdekaan. Okey. Seterusnya, kita telah menghantar pasukan pemerhati. Ke mana? Ke sempadan Iran dan Iraq. Pemerhati maksudnya kita akan jadi macam kita akan lihatlah ada pihak yang langgar perjanjian ke dan sebagainya. Pemerhati, ya. Okey, sebab Iran dan Iraq juga menghadapi masalah konflik. Okey. Seterusnya, kita menghantar pasukan pemerhati ke Kampuchea. Kampuchea ialah juga negara di Asia Tenggara yang kita kenalinya sebagai Cambodia dan sebagainya. Boleh faham? Menghantar pasukan pemerhati ke Kampuchea. Seterusnya, kita menghantar pasukan pengaman ke Bosnia. Okey, Bosnia ni tahun-tahun 1990-an. Kamu tahu apa yang berlaku di Bosnia dahulu? Tahu tidak? Sampai ada rakyat Bosnia kat Malaysia ada kan? Okey, di Bosnia akan kita panggil Bosnia Herzegovina. Okey, iaitu akan berlaku pelupusan atau penghapusan etnik oleh kaum Serb terhadap penduduk Islam Bosnia. Mereka akan bunuh beramai-ramai, mereka melakukan kekejaman, dan dalam PBB Malaysia turut menghantar pasukan pengaman ke Bosnia. Seterusnya, peranan kita dalam PBB yang seterusnya, lantang bersuara di PBB menentang dasar apartheid di Afrika Selatan. Okey, kita mengecam tindakan Afrika Selatan. Okey, lantang bersuara di PBB, dan suara Malaysia kedengaran. Kalau tak silap cikgu, Afrika Selatan tidak dibawa masuk ke dalam PBB, ya. Okey. Seterusnya, tidak dibawa masuk ataupun disingkirkan dari PBB tak pasti. Okey.
Seterusnya, menyarankan agar benua Antartika ni kutub, okey, menjadi warisan dunia yang menjadi hak milik atau kuasa semua dunia. Kita menyarankan benua tersebut menjadi warisan dunia, okey, dan hak milik atau kuasa semua negara, bukan satu-satu kuasa yang di sini. Okey, benua Antartika sangat penting sebab kalau ais kat situ cair, habis banyak tempat akan tenggelam. Okey, kalau kamu tengok peta dunia, di bahagian atas kutub utara dan kutub selatan merupakan bahagian yang sejuk. Okey, boleh faham? Okey, jadi semua negara perlu ada tanggungjawab di sini. Okey, so far berapa peranan kita dalam PBB? Dalam konflik antarabangsa kita ada Kongo, Namibia, sempadan Iran, Iraq, ke Kampuchea, ke Bosnia. Betul? Bersuara menentang dasar apartheid dan juga benua Antartika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hafallah seboleh-bolehnya. Seterusnya. Okey. Masih lagi peranan Malaysia dalam PBB. Kita menjadi ahli Bank Dunia, World Bank. Menjadi ahli Bank Dunia. Okey, kita juga lantang memerangi gejala penyalahgunaan dada. Okey, sebuah negara yang cukup komited dalam membantras dada dan kita jadikan dada musuh nombor 1 negara. Okey, jadi kalau ada penagih dada dalam kelas ni, tolonglah insaf. Okey, seterusnya, hasil daripada usul Malaysia. Okey, Malaysia telah keluarkan beberapa usul dan usul kita mendapat perhatian. Okey, dan satu persidangan antarabangsa diadakan di Vienna, Austria pada tahun 1987. Satu persidangan antarabangsa diadakan di Vienna, V-I-E-N-N-A. Di negara mana? Austria. Bukan Australia, Austria. A-U-S-T-R-I-A. Pada Jun 1987. Dan Perdana Menteri Malaysia menjadi yang dipertua persidangan tersebut. Maksudnya kita yang mempengerusikan persidangan Vienna. Satu penghormatan tertinggi. Boleh faham? Ini semua adalah peranan kita dan sumbangan kita dalam peringkat antara bangsa. Seterusnya. Okey. Malaysia bekerjasama dan menyertai agensi antarabangsa PBB. Malaysia bekerjasama dan menyertai agensi antarabangsa PBB. Okey, PBB satu badan induk. Di bawahnya terdapat banyak agensi seperti UNICEF, UNESCO, WTO, World Trade Organization dan sebagainya. Lenggong hari ini diisytiar sebagai tapak warisan dunia, betul? Dapat status apa? World Heritage daripada siapa? UNESCO, United Nation, UN kat depan tu, okey? Boleh? Education, Social and Culture Organization. Okey? Bila kita dapat status UNESCO, status ni tapak warisan dunia dapat kat Melaka, Pulau Pinang dan hari ini Lenggong. Okey, tak lama lagi Lenggong akan maju. Betul, sebab peruntukan akan datang, sebab kita akan ambil masa sebab baru setahun, betul? Jadi jangan jual tanah. Okey. Faham Syafiqah? Kamu jadi tour guide ke? Tapi kena diet sikit lah. Okey, seterusnya. Okey.
Malaysia bekerjasama dan menyertai agensi antarabangsa. Contohnya, kerjasama dalam pengeluaran makanan di bawah Agensi Pertubuhan Makanan dan Pertanian. Okey, kerjasama dalam pengeluaran di bawah Agensi Pertubuhan Makanan dan Pertanian. Kita panggil FAO. FAO. Okey, agensi-agensi ini memantau dan meletakkan satu piawaian standard supaya barang makanan yang kita keluarkan itu selamat dimakan. Sebab kadang-kadang kita tak kawal kandungan ubat racun, kandungan baja dan sebagainya. Okey, negara-negara ini ataupun agensi ini akan memantau dan mereka dapat tahu Malaysia gunakan satu chemical yang tinggi konten dan sebagainya, mungkin barangan kita akan dipulau. Seterusnya, kerjasama dalam bidang kesihatan dan perubatan. Okey, kita juga menjalin kerjasama dalam bidang kesihatan dan perubatan di bawah Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Apa tu? Pertubuhan Kesihatan Sedunia ini kita kenali sebagai WHO, World Health Organization. Dan kerjasama dalam bidang sains dan teknologi di bawah Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Budaya Bangsa-Bangsa Bersatu yang kita kenali sebagai UNESCO. Selain daripada itu, kita juga ada UNICEF, United Nations Children Education Fund, untuk membantu para pelajar yang miskin di negara-negara Afrika dan sebagainya. Okey. Dan Malaysia juga mendapat dalam peringkat awal, dan cikgu tak pasti hari ini atau tidak, banyak sekolah-sekolah di Sabah dan Sarawak sebab kita nak sampaikan keperluan asas iaitu pendidikan. Kita dapat peruntukan atau dana daripada Bank Dunia untuk membina sekolah dan sebagainya. Boleh faham? Memajukan sistem pendidikan pada peringkat awal. Hari ini cikgu tak pasti sama ada dia masih ada atau tidak. Okey. Sebab waktu tu kita bukannya kaya mana pun, dan hari ini pun tak kaya, tapi dari hari ke hari semakin mewah. Okey, sebab ekonomi kita sedang menampakkan sedikit kemajuan. Seterusnya, peranan Malaysia dalam PBB. Okey. Kita lihat peranan lain. Dipilih menjadi ahli Majlis Keselamatan PBB. Okey, kita menjadi ahli Majlis Keselamatan PBB. 3 tahun kita pernah terpilih. Tahun 1965, tahun 1989 dan tahun 1999. 65, 89 dan 99. Dapat para pelajar? Seterusnya, Tan Sri Razali Ismail. Tan Sri Razali Ismail menjadi pengerusi Perhimpunan Agung PBB. Kita juga pernah ada satu rakyat tempatan yang menjadi pengerusi Perhimpunan Agung PBB. Kalau kamu untung, kamu boleh cari dalam YouTube ucapan Tan Sri Razali Ismail yang pertama. Okey, dia buat ucapan dalam bahasa Melayu dalam persidangan dunia, Pertubuhan Dunia. Seterusnya, beliau juga dilantik sebagai wakil khas PBB untuk menyelesaikan konflik politik negara Myanmar. Siapa? Tan Sri Razali Ismail juga dilantik sebagai wakil khas PBB untuk menyelesaikan konflik politik negara Myanmar. Myanmar ini tentera akan ambil alih dan kerajaan demokrasi Suki yang menang akan dikenakan tahanan rumah. Okey, dan masalah ini baru saja selesai. Okey, tetapi tentera cikgu rasa masih lagi belum masih lagi berkuasa. Seterusnya, mendesak PBB menyelesaikan isu Palestin dengan menganjurkan persidangan antarabangsa tentang Palestin di Kuala Lumpur. Mendesak PBB
menyelesaikan isu Palestin dengan menganjurkan persidangan antarabangsa tentang Palestin di Kuala Lumpur. Kita jadi tuan rumah. Ini peranan-peranan Malaysia dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Ada sebarang soalan para pelajar? Banyak kan peranan kita dalam PBB? Okey, harap kamu dapat tulis dengan cemerlang dalam peperiksaan. Okey, seterusnya selepas PBB, okey, kita akan masuk ke satu lagi, pergerakan negara berkecuali 6. Okey, lepas PBB kita masuk ke pertubuhan negara berkecuali 6. Peranan Malaysia, okey, pergerakan negara berkecuali 6, non-aligned movement. Okey, negara berkecuali ini maksudnya negara-negara dalam anggota negara ini mengambil ketetapan waktu ni selepas Perang Dunia Kedua tamat. Apa yang berlaku? Blok atau negara-negara dunia ni terpaksa pilih sama ada nak sokong blok komunis ataupun blok kapitalis. Jadi dalam keadaan tersebut, negara-negara kecil macam Malaysia dan beberapa buah negara ni yang baru sedang membangun, okey, terpaksa macam boleh dikatakan terhimpit di antara dua buah kuasa besar dunia. Okey, bagaimana mereka nak? Kalau mereka sokong kapitalis, bahagian ini pula akan marah, betul? Dan kalau mereka sokong komunis, kuasa besar lain pula akan marah. Jadi wujud satu ketetapan di mana Malaysia akan menyertai pergerakan negara-negara berkecuali, di mana kedua-dua anggota negara ini membuat keputusan takkan sokong mana-mana kuasa. Mereka akan menjalin hubungan baik dengan mana-mana kuasa demi untuk mengekalkan keamanan dunia. Boleh faham? Jadi NAM ini ditubuhkan pada bulan September 1961. Bila ditubuhkan? September 1961, semasa kemuncak Perang Dingin. Okey. Ahlinya, siapa ahlinya? Negara-negara membangun di Asia, Afrika dan Amerika Selatan. Kalau kamu tengok, tak ada negara kaya yang menyertai. Kebanyakan negara miskin. Okey. Terdiri daripada 113 buah negara. Besar 6 ni. 16 buah negara sebagai pemerhati. Mereka bukan anggota tetapi akan datang sebagai pemerhati. 28 buah negara tetamu jemputan. Kenapa ditubuhkan 6? Seperti yang cikgu terangkan tadi, iaitu untuk mengekalkan keamanan dunia tanpa menyokong mana-mana blok, iaitu blok barat yang menyokong falsafah kapitalis dan demokrasi, ataupun blok komunis. Cikgu ulang, untuk mengekalkan keamanan dunia tanpa menyokong mana-mana blok barat ataupun blok komunis. Dasar berbaik-baik dengan semua negara, iaitu anggota negara 6 ini ingin mengekalkan dasar berbaik dengan semua negara. Jadi kita lihat pula prinsip perjuangan 6. Apakah falsafah atau prinsip perjuangan 6? Mengelakkan campur tangan asing dalam al-ehwal sesebuah negara. Okey. Maksudnya, anggota negara ini bersetuju negara lain atau kuasa lain tak boleh masuk campur. Kamu kena sokong komunis, kamu kena sokong yang ini, tak ada, tak boleh. Boleh faham?
Waktu yang sama anggota negara ini juga takkan campur tangan dalam hal ehwal negara lain. Menghormati kedaulatan sesebuah negara. Okey. Prinsip-prinsip perjuangan. Menghormati kedaulatan sesebuah negara. Masalah dalaman negara itu bukan urusan negara anggota. Okey. Menyelesaikan pertelingkaan antara negara melalui perundingan dan persefahaman. Pertelingkaan diselesaikan melalui apa? Perundingan dan persefahaman. Dan menghormati hak asasi manusia. Prinsip perjuangan 6. Okey. Dapat para pelajar? Okey, kita masuk pula peranan Malaysia dalam 6. Peranan Malaysia dalam 6. Dalam sidang kemuncak ke-7 di New Delhi tahun 1987, New Delhi terletakkan negara mana? New Delhi terletakkan negara mana? Sekurang-kurangnya kamu dapat jawab dengan betul. Tanya. Okey. Malaysia telah membuat beberapa usul bagi menjaga kepentingan negara-negara sedang membangun. Okey. Sidang yang ke-7 di New Delhi, India, Malaysia. Penting ya, Malaysia membuat usul bagi menjaga kepentingan negara-negara sedang membangun. Okey, antara usulnya ialah isu Palestin, kerjasama ekonomi dan isu benua Antartika. Okey, semua ni kita perjuangkan atau suarakan di PBB dan juga dalam 6. Dalam sidang kemuncak ke-8, okey, dalam persidangan yang ke-8 diadakan di Zimbabwe, Harare, H-A-R-A-R-E. Harare terletak di negara Zimbabwe tahun 1988. Okey, Malaysia menghapuskan cadangan penghapusan dasar apartheid di Afrika Selatan. Okey. Kalau kamu lihat kebanyakan suara lantang ni akan keluar waktu zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kalau kamu lihat ensiklopedia Britannica, kalau tak silap, mereka akan kata Brave Malaysian Prime Minister. Okey. Seterusnya, okey, untuk pengetahuan kamu, Malaysia diberi penghormatan sebagai naib presiden dalam sidang kemuncak 6. Penghormatan sebagai naib presiden dalam sidang kemuncak 6 di Belgrade. Okey. Seterusnya, Malaysia dilantik sebagai ahli kumpulan 16 yang membincangkan isu kerjasama politik dan negara anggota. Pernah dengar perkataan G17? Pernah dengar? G itu group. Okey. G17 ini adalah sebab 113 negara anggota, kita tak boleh fokus sesuatu. Jadi 13 buah negara, 17 kan? 17 buah negara ni, dulu 16 kot. Okey. 17. Okey. Negara 6, 17 buah negara dari sini yang berpotensi wujudkan satu kumpulan untuk yang ni supaya mereka boleh membangun dan menolong anggota-anggota lain G17. Kita panggil kumpulan 17, G group. Malaysia menjadi tuan rumah kepada sidang kemuncak 6 yang ke-13 di mana?
Kuala Lumpur, tahun 2003. Kita pernah jadi tuan rumah. Okey. Kita juga membawa masuk Timor Leste. Timor Leste, L-E-S-T-E. Timor Leste ni berpecah daripada Indonesia. Dan Pulau Catalina, C-A-T-A-L-I-N-A, Pulau Catalina, ke dalam NAM. Deklarasi Kuala Lumpur, usaha menghidupkan NAM dan penyataan bersama tentang kedudukan Palestin dan serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq. Kita bersuara dalam deklarasi Kuala Lumpur. Okey. Yang itu adalah berkaitan dengan NAM. Okey, sekarang kita masuk OIC.